Assalamualaikum. Saya Saidah Syamila binti Abdul Rahman. InsyaAllah pada episod Kapsul Ramadan pada kali ini, saya ingin berkongsikan kepada hadirin berkaitan dengan tajuk kelebihan berbuka puasa. InsyaAllah ada 3 isi penting yang saya ingin kongsikan kepada hadirin. Yang pertama, kelebihan kita berbuka puasa di bulan Ramadan adalah ia akan memberikan tenaga kepada diri kita untuk kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi yang kedua adalah berkaitan dengan insya-Allah ada pahala bagi orang yang menyegerakan berbuka puasa. Dan apabila kita menyegerakan berbuka puasa, kita akan segera untuk menunaikan solat maghrib pula. Bagi sesiapa yang lebih selesa untuk mudah beribadah bagi solat maghrib, maka disarankan supaya kita berbuka dengan air dan juga berbuka dengan kurma. Dan selepas itu barulah kita mulakan dengan makanan berat ataupun makanan yang kita ingin makan sehinggalah waktu isyak pula. Dan poin yang ketiga, sesiapa yang tidak berpuasa tetapi memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, insya-Allah ada pahala bagi mereka, sama pahala seperti mana mereka berpuasa walaupun mereka tidak berpuasa. Dan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Shadaqallahul azim. Firman Allah mengatakan bahawa bagi sesiapa yang melakukan sesuatu kebaikan, insya-Allah ada 10 pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Oleh itu, saya mengajak kepada semua untuk kita sama-sama melakukan kebaikan. Walaupun kita tidak berpuasa, kita pasti dapat pahala yang sama sekiranya kita menjamu orang yang berbuka puasa dan kita memberikan khidmat kepada mereka yang berbuka puasa. Wallahu a'lam. Sekian 3 poin penting dari saya kepada semua hadirin. InsyaAllah moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah.